Dari Anas Ibn Malik berkata, sesungguhnya Nabi SAW dan Zaid ibn Thabit pernah sahur bersama. Ketika keduanya selesai dari sahur, Nabi berdiri untuk menunaikan solat. Lalu beliau mengerjakan solat. Kami bertanya kepada Anas, berapa lamakah tempoh selesainya sahur mereka berdua dan waktu mereka melaksanakan solat subuh? Anas lalu menjawab, iaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat. Okay. So hadis ni menggambarkan kepada kita tempoh jarak di antara Nabi bersahur dan juga dengan Nabi menunaikan solat fardu subuh. Okay. Yang mana hadis ni menceritakan bagaimana Rasulullah melewatkan waktu bersahur sebelum masuk waktu subuh. Okay. Dalam hadis daripada Imam Ibn Hajar mengatakan, dan di dalam hadis ini terdapat pengajaran agar seseorang itu melewatkan sahur kerana ia paling dekat untuk mencapai tujuan sahur itu, iaitu mempersiapkan diri seseorang dengan tenaga makanan tersebut.